Selamat datang ke saluran informasi bantuan keuangan Anda. Sebelum kita mengulas lanjut mengenai bantuan khas penjawat awam, terdapat satu maklumat penting untuk seluruh rakyat Malaysia. Pengagihan sumbangan tunai rahmah atau STR fasa 2 akan mula dilaksanakan secara berperingkat pada 10 Mac iaitu bersamaan dengan hari esok. Pastikan Anda menyemak baki akaun bank masing-masing bagi melihat pengkreditan bantuan tersebut mengikut fasa yang telah ditetapkan. Selain berita mengenai STR, terdapat satu lagi kabar gembira yang telah diumumkan secara rasmi oleh pihak kerajaan. YAB Perdana Menteri melalui Pembentangan Belanjawan 2026 telah mengesahkan pemberian bantuan khas kewangan atau BKK bagi tahun ini. Inisiatif ini dirangka khas untuk membantu para pegawai awam dan pesara dalam membuat persiapan menjelang sambutan Hari Raya Aidilfitri yang bakal tiba. Pembayaran ini bertujuan untuk meringankan beban keuangan serta memberikan kegembiraan kepada warga perkhidmatan awam dalam menyambut musim perayaan. Bagi tahun 2026, kadar bantuan yang ditetapkan terbahagi kepada dua kategori utama. Penjawat awam persekutuan grade 15 dan ke bawah akan menerima bantuan sebanyak RM500. Manakala bagi kumpulan pesara kerajaan, veteran berpensiun serta veteran tidak berpensiun, kadar yang ditetapkan adalah sebanyak RM250. Pemberian bantuan ini turut merangkumi pegawai lantikan tetap, pegawai lantikan kontrak, personal MyStep yang masih berkhidmat, serta guru interim. Malah, bantuan ini juga diberikan kepada pegawai yang sedang bercuti bergaji penuh, bercuti separuh gaji, maupun yang sedang bercuti tanpa gaji. Satu tarikh yang sangat penting untuk Anda ingati adalah pada 13 Mac 2026, yaitu pada hari Jumaat ini. Kerajaan telah menetapkan tarikh tersebut sebagai hari pembayaran rasmi bagi bantuan khas keuangan ini. Perlu dimaklumkan bahwa tarikh ini adalah serentak dengan tarikh pembayaran gaji bagi bulan Mac 2026. Cara bayarannya pula sangat mudah. Bagi Anda yang memang ada dalam sistem gaji kerajaan, duit bantuan ini akan dimasukkan terus ke akaun gaji Anda. Bagi yang tiada dalam sistem, bayaran akan dibuat melalui arahan pembayaran khas. Dan berita paling menarik, bantuan RM500 ini tidak akan dikenakan cukai pendapatan langsung. Jadi, Anda akan dapat jumlah yang penuh. Pemberian bantuan ini dilihat sebagai satu langkah positif memandangkan ramai penjawat awam baru sahaja menikmati kenaikan gaji pada Januari yang lalu. Dengan adanya bantuan tambahan ini, penjawat awam digalakkan untuk membuat perancangan keuangan yang lebih bijak dan tersusun. Anda boleh memanfaatkan dana ini untuk memenuhi keperluan tertangguh atau meningkatkan keselesaan keluarga sempena Aidilfitri nanti. Untuk sebarang maklumat lanjut, Anda boleh melayari portal rasmi Jabatan Perkhidmatan Awam bagi mendapatkan perincian mengenai peraturan pembayaran. Pastikan Anda sentiasa merujuk kepada sumber yang sahih bagi mengelakkan sebarang kekeliruan. Demikian perkongsian kita pada hari ini. Kita jumpa lagi di dalam video yang seterusnya.